Syiah Zaidiyah, dia tak mengkafirkan sahabat, tetapi Syiah Houthi dengan jelas mengkafirkan para sahabat, pemimpin dan termasuk rakyat dia sendiri. Tuan-tuan tanya pakar-pakar Syiah ni, tuan-tuan, pakar-pakar Syiah ni, antara pakar di Malaysia Maulana Asri Yusof tu antara pakar. Tuan-tuan, mereka kata Zaidiyah ni boleh kata hampir tak ada dalam dunia ni. Tuan-tuan, saya baru je ceramah isu Syiah di Manjung dengan Ustaz Nasim. Ustaz Nasim tu orang Kelantan, pakar Syiah di Malaysia. Pakar Syiah di Malaysia. Tuan-tuan, Johor pernah guna khidmat dia. Tolak 16 orang tu, mereka kata Johor dah okey dah. Ramai dah, tak perlu orang luar. Tapi bila nak berdebat dengan Syiah, panggil Ustaz Nasim. Panggil siapa lagi? Ustaz Aizam Mas'ud. Untuk berdebat dengan Syiah. Kalau kat Kedah ni Ustaz Abdullah Din tuan-tuan, panggil Ustaz Aizam Mas'ud, Ustaz Nasim. Rupanya mereka tak ada tenaga nak berdebat dengan Syiah ni. Ustaz Nasim yang alim ni, dia telah mengiktiraf Tok Guru dia lagi alim, Maulana Asri Yusof tu. Tapi Maulana Asri Yusof masuk dah serai 16. Pelik Tuan-tuan sebut Maulana Asri Yusof. Hak lawan Syiah semua kena label Wahabi. Maulana Asri Yusof, Ustaz Nasim, Ustaz Aizam Mas'ud. Hak mana lawan Syiah, semua kena label tu. Maka benda ni yang tak betul, tuan-tuan. Kita umat Islam Ahlussunnah Jamaah nak kena bersama. Sebab tu Saudi ni sedang menggerakkan, tuan-tuan. Lupakan perbezaan yang furu' akidah ataupun furu' fiqh, lupakan. Dah sampai masanya untuk umat Islam bersatu. Hak duk penaya, hak duk kenakan kita Syiah. Syiah duk minta tepuk tangan ni. Hampa bergaduh, boh label ni, hampa bergaduh, aku tepuk tangan. Tuan-tuan, Syiah dah masuk di jabatan-jabatan kerajaan banyak. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, berapa ramai anak-anak orang Syiah yang belajar di Universiti Qom di Iran. Di Iran, Universiti Qom. Bila tuan-tuan, rupa-rupanya mereka ada twin program. Maknanya bila dapat ijazah bukan Qom je, dia akan dapat yang program universiti lain juga. Bila dia balik Malaysia, kalau dia guna hak sijil ijazah Universiti Qom, diterima, tobat tak terima, dia guna hak twin program tu. So yang tu hak duk tersebar dalam masyarakat kita. Kadang-kadang duduk dalam jabatan agama, hak ni bahaya. Hak ni bahaya. Mereka sedang buat kerja, laga-lagakan kita. Syiah tepuk tangan. Perbezaan kita dengan Syiah, benda usul, kafirkan sahabat. Allahu Rabbi.